Saya Clary, Aurora, Muzdalifah, Eliana dan Cikgu Lina akan berkongsikan inovasi kami iaitu Tatago. Tata bahasa ialah peraturan yang mengawal penggunaan bahasa supaya ayat menjadi betul, jelas dan mudah dipahami. Penguasaan tata bahasa penting untuk membantu murid berkomunikasi dengan lebih baik dan berkesan. Morfologi pula ialah bidang yang mengkaji struktur dan pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. Tatago dihasilkan kerana penguasaan tata bahasa dalam kalangan murid masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Hal ini berlaku kerana kaedah pengajaran tradisional yang digunakan kurang menarik dan kurang melibatkan murid secara aktif. Akibatnya, murid cepat bosan, kurang fokus dan sukar memahami serta mengingati konsep tata bahasa yang dipelajari. Situasi ini turut menjejaskan pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Objektif inovasi Tatago adalah untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap tata bahasa Melayu secara lebih sistematik dan berfokus. Selain itu, inovasi ini bertujuan mewujudkan suasana PDP yang lebih menyeronokkan, interaktif dan berpusatkan murid supaya mereka lebih aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran. Tatago juga membantu murid memahami konsep tata bahasa dengan lebih mudah melalui pendekatan yang praktikal dan berkesan. Di samping meningkatkan motivasi serta minat mereka terhadap mata pelajaran bahasa Melayu. Permainan Tatago dibangunkan tanpa melibatkan sebarang kos bahan. Selain itu, permainan ini boleh digunakan dan dimainkan secara percuma tanpa sebarang bayaran. Berikut ialah cara penggunaan atau cara bermain inovasi Tatago. Jadi ini merupakan demonstrasi bagi permainan kuis interaktif tata bahasa yang dikenali sebagai Tatago. Di sini merupakan pencipta kuis Tatago bersama guru bimbingan Cikgu Lina. Jadi di sini terdapat beberapa senjata yang boleh dipilih dan seterusnya ada 3 jenis tahap soalan yang disediakan, iaitu tahap pertama, tahap rendah, tahap sederhana dan tahap sukar. Sebagai contoh, ini merupakan soalan tahap rendah. Jika pelajar memilih jawapan yang salah, maka paparan akan menunjukkan kita tidak layak untuk ke level seterusnya. Maka pelajar harus menjawab semula soalan tersebut. Manakala jika jawapan tersebut adalah betul, pelajar akan dibenarkan untuk naik level. Ini pula merupakan contoh soalan sederhana. Dan yang terakhir, ini pula merupakan contoh soalan beraras tinggi. Sekian, itu sahaja demonstrasi permainan ini. Melalui inovasi Tatago, murid menjadi lebih aktif dan berani melibatkan diri semasa PDP. Murid juga lebih mudah memahami konsep tata bahasa melalui pendekatan berasaskan permainan yang menyeronokkan dan interaktif. Selain itu, inovasi ini turut membantu meningkatkan pencapaian murid dalam latihan dan pentaksiran tata bahasa. Seterusnya, inovasi Tatago membantu guru melaksanakan PDP yang lebih kreatif, menarik dan berpusatkan murid. Permainan ini juga menjimatkan masa guru dalam penyediaan bahan pengajaran serta memudahkan guru mengenal pasti tahap penguasaan murid. Selain itu, Tatago membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif, kondusif dan menyeronokkan. Tatago berkesan meningkatkan pelibatan aktif murid semasa PDP. Inovasi ini turut membantu meningkatkan kefahaman, minat dan pencapaian murid dalam tata bahasa Melayu. Melalui kaedah permainan, murid lebih mudah mengingati isi pelajaran berbanding kaedah konvensional. Dan permainan ini sesuai digunakan secara individu maupun dalam aktiviti Part 21. Tatago mempunyai potensi tinggi untuk dikomersialkan sebagai modul permainan tata bahasa, kit pendidikan dan bahan bantu mengajar digital. Selain itu, inovasi ini juga sesuai dikembangkan dalam bentuk platform pembelajaran interaktif, aplikasi pendidikan serta bengkel PDP gamifikasi untuk guru. Kesimpulannya, inovasi Tatago berjaya membantu meningkatkan penguasaan tata bahasa murid melalui pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan interaktif. Inovasi ini juga membantu guru melaksanakan PDP yang lebih efektif dan bermakna. Selain itu, Tatago berpotensi diperluaskan untuk melahirkan murid yang lebih berminat dan cemerlang dalam bahasa Melayu. Marilah kita bersama-sama menjadi generasi yang mencintai dan memartabatkan bahasa kebangsaan. Sekian, terima kasih.